سحر يطيب الحنان صفاك وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء سحر يطيب الحنان صفاك وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi malaikat memuji bidadari berseri sang Nabi dari Allahu Rabbi hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esak untuk umat manusia waktu sahar يطيب الحنان صفاك وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound check. Cubaan suara. Macam mana dengan audio saya tuan-puan? Okey ke? Crystal clear. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Muhaini. Jelas Okey, boleh bantu share dulu, boleh bantu sebar-sebarkan dulu live kita pagi ini. Sama-sama tekan butang share, kita sebarkan sebanyak mungkin. Sambil-sambil tu boleh bantu tap-tap screen Boleh bantu tap-tap screen. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PC. Okey, jom ya. Sama-sama bantu saya sharekan kita punya live dulu.
Okay, baik. Jom kita mulakan dulu ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar anda semua pagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan sehat selalu, sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian Muh Ngaji kita. Rasa macam lama tak bersua Dan belum terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada dalam live ini. Semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Macam mana dengan progres tadarus tuan-puan? Bolehlah sambil-sambil tu kan kita menunggu kehadiran sahabat yang lain. Kot-kot boleh update dulu macam mana dengan bacaan tadarus di qaryah tuan-puan kan. Macam mana? Boleh share sikit tak? Dah sampai juzuk berapa kan? Boleh tak share kan? Jika tidak keberatan lah. Saya alu-alukan kehadiran sahabat-sahabat semua dalam live Muh Ngaji kita pagi ini. Boleh bantu share dulu, boleh bantu tap-tap screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Okay, jom sama-sama kita sebarkan sebanyak mungkin. Dengan grup nak masuk juzuk 10 Ustaz. Masya Allah. Juzuk 10 dah ya. Laju tu. Alhamdulillah hari ni juzuk 9 Puan Zana kita. Sahabat-sahabat lain macam mana? Boleh update sambil-sambil tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi Puan Hamiza juzuk 9 juga. Alhamdulillah. Laju-laju semua ya. Terbaik. Apapun saya doakan agar perjalanan tadarus yang tuan-puan sedang lalui sekarang ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya sehingga penghujung dengan dengan keadaan yang baik, diberi kesihatan yang baik kan. Kalau tak sihat nanti susah juga kan. Okey tuan-tuan, jom kita teruskan. So untuk pagi ni insya-Allah kita nak sambung bacaan kita muka surat 377 sehingga muka surat 381, muka surat 337 sehingga muka surat 381. Dan sama-sama kita betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat Semoga Allah sentiasa pandu hati kita untuk berada dalam kebaikan. Amin, amin ya Rabb. Dan seterusnya kita niatkan juga untuk sedekahkan pahala bacaan Al-Quran pagi ini kepada mereka-mereka yang kita hajatkan, terutamanya arwah-arwah, buat mak ayah, para guru, adik-beradik ke sesiapa sahaja. Boleh tuliskan di ruangan komen komen TikTok kita ni, komen live kita ini. Tuliskan nama-nama arwah kan yang kita nak niatkan. Boleh, tak ada masalah. Jangan malu, jangan segan. Boleh yang semua? Tuliskan nak dihadiahkan kepada siapa. Boleh tulis. Mudah-mudahan ianya sampai buat mereka-mereka yang kita hajatkan. Okey, siapa yang ada Quran boleh buka muka surat 377 muka surat 377. Bagi memberkati pertemuan kita ini,
Sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada sahabat-sahabat, kepada semua-semua ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, yang memberi salam. Jadi jom kita teruskan perjuangan kita insya-Allah muka surat 377 sehingga muka surat 381 dan kita akan teruskan untuk kita punya slot bedah tajwid pada muka surat 157 insya-Allah. Okey, semua dah bersedia ke? Semua sudah bersedia ke? Kita akan masuk surah An-Naml. Okey. Bacaan surah yang terbaru pagi ini. Oops, sekejap saya share kembali. Ready Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jadi seperti biasa mohon semakkan bacaan saya. Jika ada salah dan silap tu boleh perbetulkanlah. Okey, jom kita mulakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oh, sebelum tu tuan-puan, boleh tak nak minta masing-masing bantu saya untuk tekan butang share boleh kat bawah ni. Ada button share kan, ada anak panah tu, jom sama-sama tekan. Kita sebar-sebarkan, letakkan dalam grup keluarga ke, grup adik-beradik, siapa-siapa sahaja. Sikit sangat share ni kan. Bila share sikit, tak ramai lah orang dapat tengok live kita ni kan. Tak ramai lah dapat masuk. Boleh ya, bantu saya jom sama-sama. Kita sebarkan kebaikan. Jangan malu, jangan segan. Kita betulkan niat tu dulu. Kita niatkan yang baik-baik ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sharekan kita punya live ini. Kita mulakan ya bacaan kita. Ya, kenapa dah syit terkeluar ya? Niat dengan kerana Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa dia jadi macam ni? Sebentar tuan-puan. Bagi saya setting sekejap benda ni. Sebentar ya semua. Saya punya aplikasi ni dia macam tidak bekerja dengan baik lah.
Sebentar ya semua. Ada sedikit masalah teknikal. Okey dah. Alhamdulillah. Nampak tak apa yang berlaku? Dia terkeluar. Bila saya connectkan dengan ayat Quran ni, dia terkeluar tuan-puan. Minta doa kan. Ada sedikit masalah ni. Jarang juga jadi macam ni. Sebab semalam okey je. Kejap ya semua. Saya kena apa? Saya nak restart dulu saya punya peranti ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sambil-sambil tu boleh ni dulu. Sama-sama boleh ikut dulu. Selawat tafrijah boleh ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تأمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. Assalamualaikum semua. Saya minta maaf ada sedikit masalah. Saya tak boleh nak paparkan ayat Quran. Dia asyik disconnect je. Asal saya sambungkan dia akan terputus. Dia tak boleh nak dipaparkan. Kalau ditanya kenapa jadi begitu, saya pun tak pasti kenapa. Sebab tak pernah jadi lagi. Saya kena godek-godek dulu. Dan saya dah try dah 2-3 kali dengan pelbagai cara. Dan jawapannya tetap tak boleh. Jadi macam mana Bolehkah kita baca tanpa saya paparkan teks Al-Quran? Dan masing-masing kena guna mushaf sendirilah. Boleh? Boleh Kalau semua okey, Alhamdulillah. Cuma saya nak minta jasa baik semua. Waktu kita baca nanti, kalau kita dah pindah muka surat tu, masing-masing tolong tuliskan di ruangan komen tu. Boleh? Nanti tuliskan di ruangan komen tu. Nanti kita bantu tolong kita akan pinkan lah muka surat tu. Boleh nanti senang kawan-kawan lain masuk, dia ada panduan lah muka surat berapa-berapa kan. Boleh Okey, Alhamdulillah. Minta maaf sekali lagi semuanya. Saya tak jangka pula jadi begini kan. Rasa tak puas pula bila tak dapat nak paparkan tu. Sebab niatnya nak bagi kemudahan lah pada pada semua kan yang ikuti live kita ni. So tak apa, adalah hikmahnya tu. Jadi jom kita mulakan. Minta maaf ambil sedikit masa. Jadi sekali lagi buat makluman semua, kita akan sambung bacaan kita muka surat 377 sehingga 381. Bukan salah Ustaz. Tapi itulah rasa ralat sikit lah. Rasa ralat. Sebab macam tak ada sebab pun nak jadi macam tu kan. Tapi lah benda nak jadi kan. Qadarullah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah tu lebih baiklah, lebih sempurna. Okey, jom kita mulakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, kita mulakan bacaan muka surat 377 surah An-Naml. Nanti kalau ada kawan-kawan masuk tiba-tiba tanya, Ustaz, kenapa tak paparkan ayat Quran? Nanti tolong-tolonglah jawabkan Okey. Astaghfirullahalazim. Kita mulakan. Tarik nafas, fokus pada setiap kalimah yang kita nak ucapkan, yang kita nak baca ini. Biiznillah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Kita teruskan muka surat 378 muka surat 378. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Kita teruskan bacaan muka surat 379. 379. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Itulah sekali lagi. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Kita teruskan muka surat 380. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير Oh maaf, kita ulang kembali ayat 43 kita ulang semula ayat 43 tertinggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Kita
Kita teruskan bacaan muka surat 381. Bacaan terakhir. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selesai muka surat 381. Bacaan terakhir kita pagi ni. Tapi rasa macam kejap kan? Rasa macam kejap. Tak perasan tadi tengok dah muka surat 381 kan. So tak apa pun, syukur pada Allah, kita dah selesai. Dan saya minta maaf tadi ada yang tanya kan, tak ada paparan ke? Paparan ayat Quran yang selalu saya buat tu kan. Minta maaf ada masalah teknikal sikit. Saya tak dapat nak buat. Jadi itulah, masing-masing kena guna Quran sendiri kan.
Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir untuk pengajian pagi ini. Dan kalau nak buat bedah tajwid, macam mana nak bedah kan? Skrin pun tak ada. Hari ni Ustaz baca agak laju. Oh, laju ya? Oh, laju ya saya baca. Saya minta maaf ya. Kadang-kadang tak sedar terlaju kan. Nak sambung 5 page lagi. Hari ni kita tak buat. Ya, laju sikit. Ustaz laju. Minta maaf lah, mungkin saya terikut pace untuk bacaan tadarus bulan puasa ni kan. Kalau gitu kita sambung lah ya. Okey tak semua? Kita sambung muka surat 82. Nak ulang kaji boleh, tapi saya takut dia jadi, yalah, bila benda yang verbal ni kan, cakap je susah sikit, takut ada yang tak dapat nak tangkap. Jadi kalau nak bercerita pun macam tak puas lah. Jadi kita sambung je lah kot ni. Kita sambung muka surat 382. Muka surat 382. Boleh Baik, Alhamdulillah. Kita sambung. Nak sambung berapa muka surat? Tuan-puan larat berapa lagi? Saya tanya. 5 lagi. Larat. 382 sampai 386. 38. Sekejap saya ubah 382 sehingga 386. Memandangkan kita tak ada bedah tajwid hari ni, so kita just baca je lah. Terpulang Ustaz. Okey. Kita buat 5 382 sampai 386. InsyaAllah. Okay, jom. Kita mulakan muka surat 382 surah An-Naml. Okay, ready? Sedia 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Kita baca dengan wajah yang kedua, bacaan tashil. 1, 2, mula. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Kita teruskan muka surat 383. Muka surat 383. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا
كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Kita teruskan muka surat 384. Muka surat 384. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال
كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Kita teruskan muka surat 385. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Kita masuk surah berikutnya, surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 386. A'udzubillah minasyaitonir rajim. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kehadiran untuk pagi ini. Kita telah pun selesai bacaan semasa kita sehingga muka surat 386 pagi ini. Dan kita dah berada pada surah Al-Qasas, pada surah Al-Qasas. Dan insyaAllah esok kita akan sambung bacaan kita. Dan saya nak mohon maaflah kepada semua sebab pagi ni saya tak dapat nak buat kita punya slot yang kedua ni, bedah tajwid ni. Tak dapat nak buat sebab masalah teknikal yang dihadapi lah. Saya tak boleh nak share screen. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa kehalangan, kita akan sambung esok lah. Jam berapa Ustaz esok pagi? Kita mula jam 8.30. 8.30 pagi. Ustaz ada setiap hari ke? Betul. Cuma hari Selasa lah. Hari Selasa kita tak ada sebab hari Selasa saya ada kelas. Yang ada hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Esok hari Khamis kan? Jadi esok kita akan berjalan seperti biasalah. Hari Jumaat pun ada insyaAllah. Hari Jumaat tu kita akan baca dulu surah Al-Kahfi. 10 awal, 10 akhir. Dan saya ucapkan selamat datang lah kepada sahabat-sahabat baru. Saya rasa yang bertanya tadi tentang esok ada live lagi ke, hari-hari ke live. Mungkin baru pertama kali lah kot ya, ikuti kita punya pengajian ini. Betul tak? Jadi saya ucapkan selamat datang dan salam Ramadan lah buat semua yang baru mengenali saya ataupun baru mengenali Akademi Quran Easy Ngaji. Yang paling penting sekali, jangan lupa tekan butang follow dulu kat atas. Okay? Tekan butang follow. Kalau rajin lagi, boleh tekan love orange kat atas tu. Kan? Sebagai tanda komitmen dan kesetiaan anda pada hari ini. InsyaAllah Ustaz patut hari ni tak ada share screen. Puan Razia. Sebab tu tak ada tu. Dia tadi dah cuba buat. Tak tahulah apa hairnya. Ada dah tu masalahnya. Mungkin nak kena restart balik PC ni kan. Wan Rosniza, Masya Allah merdu suara Ustaz. Itu semua milik Allah kan. Hadza min fadli Rabbina. Terima kasih Puan Wan Rosniza. Okay. Terima kasih yang baru follow. Alhamdulillah. Salam kenal lah buat semua. Saya mungkin tak perasan nama-nama baru ni. Cuma saya boleh alu-alukan lah secara umum kehadiran sahabat-sahabat semua. Ibu-ibu, ayah-ayah. Dan sebenarnya kalau ikutkan lepas sahaja slot bacaan semasa ni, kita ada lagi slot bedah tajwid sebenarnya. Kita ada buat sharing sikit kan. Tapi pagi ni lah tak dapat buat. Esok insyaAllah kita cuba usahakan ya bagi jadi. Ramai orang baru ni. Itulah. Teringin nak ngaji macam Ustaz. Jangan teringin macam saya. Saya pun banyak lagi belajar. Banyak lagi nak kena belajar kan. Kita sama-sama lah Kita sama-sama menuju ke jalan yang terbaik. InsyaAllah. Saya doakanlah semua yang hadir pada pagi ini dengan berkat bulan Ramadan ini agar kita semua tercapailah impian kita semua kan. Nak belajar Al-Quran, nak ngaji Quran, nak baca lancar kan, nak
kita bukanlah kata nak sempurna sampai tak ada salah langsung kan. Kesalahan tu pasti ada kan. Kesalahan tu pasti ada, cuma kalau boleh kita nak meminimalkan kesalahan pada bacaan Al-Quran kita. Daripada situlah akan wujudnya zuk, kan, wujudnya perasaan dan rasa untuk lebih dekat dengan Quran. Betul tak? Macam orang baca novel lah kan. Macam mana orang boleh baca novel sampai habis? Sebab apa? Kalau kita, sebab bahasa Melayu kan novel, sebab kita faham isi kandungan. Jadi Al-Quran ni mungkin kita ni ada kekangan kan, kita bukan orang Arab. Tapi nak katakan itulah mukjizat kan. Special kan. Quran ni bukan bacaan biasa macam novel ke kitab-kitab. Tak. Kita tak faham isi dia pun, kita dengar dia saja pun boleh meruntun hati, meruntun jiwa. Betul tak tuan-tuan? Kan, kita dengar pergi masjid ke, duduk diam-diam kan, dengar imam baca Quran, ataupun kita dengar MP3, tengok orang baca Quran kan. Kalau cara pembawakannya tu kena dengan jiwa kita tu, kan, boleh meruntun hati, ataupun kita rasalah dia sampai tau, walhal kita tak faham pun ayat Quran tu kan. Nak kata inilah mukjizat kan. Satu kalam ataupun kita kata satu lembaran yang hari ni kita lihat dia ataupun kita kenal dia sebagai mushaf ataupun buku kan, Al-Quran, Al-Kitab, kitab yang mulia Al-Quran. Jadi kitab ni dimiliki oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Seluruh kan muslimin muslimat yang bergelar Islam sepastinya akan ada Quran kan. Jadi satu dunia ni baca Quran. Dan bukan semua orang Arab, nampak tak? Ni yang kata mukjizat yang terpelihara, itulah janji Allah kan. Itulah janji Allah. Jadi itulah harapan saya buat semua, agar kita terus istiqamah. Jangan rasa terlambat untuk belajar. Jangan fikir tentang umur apa semua. Umur itu hanya angka. Yang penting bila kita ada kesihatan yang Allah bagi, ada masa, ada kudrat kan, ada kekuatan nak bergerak sana sini, nak belajar, maka teruskanlah. Jangan berhenti kan. Jangan berhenti. Kita niat yang betul. Okay, pasang niat tu niat yang baik-baik. Dan pastikan kita kena duduk, kena mengelenak ni dengan orang-orang yang sama minat dengan kita, yang sejiwa dengan kita. Kena cari circle yang sama macam kita lah. Kita nak belajar Al-Quran, kena cari kawan-kawan yang nak belajar Al-Quran kan. Nak follow ni pun follow ni antara satu sama lain ni kan. Follow kawan-kawan TikTok ni, geng-geng ngaji Quran juga. Bila kita duduk dalam circle gini, insya-Allah kita punya perjalanan gerak-geri kita ni insya-Allah mudah-mudahan terpelihara lah dengan asbab itu. Okey, dengan asbab itu. Apapun kembali kepada niat kita tadi kan, yang saya sebut tadi, betulkan niat kan. Sebab apa kita tahu kan, Allah Subhanahu Wa Taala memang sangat menyukai orang yang baca Quran dengan baik ni. Innallaha yuhibbu an yuqra'al Quran ghaddan kama unzila. Allah sangat suka orang yang baca Quran ni kan. Ia dibaca tepat sebagaimana penurunannya tu. Jadi kita ambil lah usaha ini dengan berkat kesukahan kita ni bulan Ramadan ni. Belajar betul-betul. Tak kisahlah bukan Quran je sebenarnya. Bila sebut bab Quran ni, dia terpecah kepada furuk, kepada cabangan yang pelbagai. Kan, ada tafsir, ada tadabbur. Kan, ada bahasa Arabnya, bahasa Arab Quran. Tapi untuk sampai kepada tadabbur, nak sampai kepada tafsir, kita mesti lalui fasa yang pertama dulu. Kena boleh baca dulu. Kan? Kalau tak boleh baca, macam mana nak faham isi kandungan dia? Kadang-kadang orang salah faham kan. Orang kata Quran ni tak penting baca ni. Yang penting kita faham isi kandungan dia. Betul ke kenyataan tu? Jadi cuba semak balik. Kalau tidak, tak adalah Allah rakamkan dalam Quran warattilil Qur'ana tartila. Kan? Tak adalah Allah letak satu ayat tu, bukan ayat kita. Itu adalah kalamullah, ayat Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Kat situ diulang tu, warattil tartila. Kan? Bacalah. Dan bila kita sebut tentang tartil ni, kalau kita melihat kepada definisi tartil ni apa? Siapa ingat maksud tartil? Kan? Maksud tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kan? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu memperbetulkan bacaan Quran kita ni.
memperkemaskan sebutan-sebutan huruf, makharij al-huruf was sifat, liyalfadhu bi afsahil lughat. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah taala, kan? Belajar makhraj dan sifat huruf, kan? Kemudian untuk mencapai apa? Mencapai kepada bacaan seperti bunyi Arab tu, liyalfadhu bi afsahil lughat, kan? Supaya kita dapat bacaan dengan lafaz seperti orang-orang Arab ni, bi afsahil lughat, ataupun bahasa Arab tu sendirilah, bahasa syurga, kan? Syurga yang didambakan oleh semua umat Islam, gitu. Okey Puan Zahra, terima kasih sudah hadir. Okey semua. Jadi itulah sedikit, saya bukan bagi ceramah, cuma sajalah sebab kita tak ada apa-apa ni aktiviti dah, kan. Sajalah buat sharing ringkas. Apapun saya minta maaf andai kata-kata saya ini ada yang mengguris hati kalian semua. Saya mohon ampun dan maaf, tak ada niat apa-apa pun, bukan nak menghina ataupun nak sindir ke perli ke, tak ada. Tapi lebih kepada nak berkongsi dan sama-samalah kita terus bersemangat insya-Allah untuk mengharungi kehidupan kita ini dengan amalan-amalan yang baik. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua, kan? Lain orang lain kelebihan dia. Ada orang mungkin lebih kat ni, kurang kat sini. Lebih kat sini, kurang kat sini. Lebih kat situ, kurang kat sana. Kan? Macam itulah. Jadi mana yang kita rasa kita mampu untuk push ke depan, kita buat. Jangan fikir sangat, kan? Okey, terima kasih tuan-puan. Minta maaf sekali lagi. Dan sebelum saya undur diri, saya nak share sikit tentang kita punya aktiviti untuk minggu ini, ataupun program minggu ini. Sebentar ya. Sikit lagi. Lepas ni kita tutup dengan doa. Okey. Mana dia? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sajalah nak iklankan kembali buat mereka yang mungkin tercari-cari pengisian, kan, nak ikuti kelas. Tapi kelas ni kelas tertutup lah. Kelas berbayar, kan. Ada yuran dia. Jadi siapa yang nak ikut, jom. Sebelum tu, saya nak ucap ribuan terima kasih kepada mereka yang dah daftar program ni. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah mendaftar program ini. Program ni sebenarnya start esok. Kalau tengok pada tarikh ni, 6 Mac. 6 Mac. Betul ke? Betul. Hari Khamis. 6 Mac, 2.30 hingga 4.30 petang. Kita buat waktu petang lah. Seminggu sekali je, hari Khamis, untuk sepanjang bulan Ramadan ni sahaja. Kita ada program klinik bedah surah. Klinik bedah surah. Bila sebut klinik ni, fahamlah kan klinik ni apa? Apa yang kita faham dengan klinik, kan? Kita pergi adalah untuk kita merawat sesuatu, kan? Jadi kat sini lebih kepada tahsin lah, ataupun nak memperbaiki kefahaman kita. Lepas tu kita nak bedah lah. Kita nak bedah setiap ayat-ayat Quran ni. Dan bedahnya bedah apa? Bedah tajwid, kan? Kita kembali kepada kita punya servis kat sini lah. Memang fokusnya pada pengajian tajwid Al-Quran. Jadi kita akan bedah beberapa surah, tuan-puan. Seperti yang anda baca ni, surah yang akan dibedah adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kita akan bedah ni satu-satu hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Dan mungkin ada yang tak pernah buat, kan? Jadi mungkin inilah masanya untuk anda ikuti. Siapa yang dah pernah buat, alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi siapa yang tak pernah buat, tak pernah ada pengalaman lagi, kan? Bedah satu persatu hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Jadi saya rasa program ini program yang sesuai untuk anda lah, kan? Yang sesuai untuk anda. Kemudian yang kedua, surah Al-Qadr, yang mana surah ini sering dibaca pada bulan puasa. Betul tak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita akan bedah surah ini. Pendek je, kan? Tapi kita akan bedah satu persatu. Macam mana sebutan huruf tu satu persatu, kan? Apa yang perlu diberi
perhatian, kan, sifat apa yang menonjol kan. InsyaAllah kita akan rungkailah nanti. Kemudian yang ketiga surah Al-A'la. Ada 3 surah je. Surah Al-A'la kita buat 2 pertemuan lah. Iaitu 20 Mac dan 27 Mac. Kalau yang tadi ni satu pertemuan je. Macam esok kan, esok kita mula 6 Mac. Dan minggu depan kita buat surah Al-Qadr 13 Mac. Dan ada 2 pertemuan lagi 20 dan 27. Kita akan selesaikan satu surah lagi iaitu surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kita akan bedah. Ini pun surah yang sering dibaca kan. Waktu bila? Waktu kita witir kan terutamanya. Begitulah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puan Syidah. Terima kasih hadir. Jadi sekali lagi tuan-puan, program ni jatuhnya pada hari Khamis setiap minggu sepanjang bulan Ramadan sahaja. Platformnya adalah melalui Zoom meeting. Program ni secara online. Jadi saya nak jemput semualah. Ikuti. Anda duduk di mana sahaja pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ada waktunya, kemudian ada bajetnya, dan yang ketiga ada kelengkapannya. Ada internet cukup kan. Telefon ke ataupun ada tab, laptop. Okey dah. Dan saya kira tuan-puan boleh masuk dalam live TikTok saya ni, maka tak ada masalah lah untuk ikuti pengajian kita ini. Yang penting kena ada minat sahaja. Okey. Waktunya bila? Pukul 2.30 sehingga 4.30 petang. 2.30 petang sehingga 4.30 petang. Bukan tiap hari tau. Hari Khamis sahaja. Kalau buat tiap hari tuan-puan, tak boleh juga. Tuan-puan pun sibuk kan. Petang-petang time tu lah nak apa? Nak uli tepungnya. Kan? Nak motong ikan ayam lah waktu tu ya. Pukul 4.30 kan. Lepas-lepas asar tu. Jadi ni kita punya komitmen ni hari Khamis je. Hari Khamis setiap minggu untuk sepanjang bulan Ramadan. Tarikhnya seperti yang tertera di sinilah. Boleh semak balik. Okey. Kemudian apa yang kita akan fokuskan adalah kita akan bedah tajwid lah setiap ayat. Kemudian perbetulkan huruf yang sering dikelirukan. Ataupun bukanlah sering dikelirukan. Nanti salah faham pula kan. Bukan tuan-puan dikelirukan oleh orang lain. Bukan. Maksudnya apa yang kita mungkin selama ni kan macam tak berapa nak faham ke tak jelas. Jadi kita akan selaraskan kembali kefahaman tersebut. Kemudian dapat pembetulan secara terus dan bimbingan berulang supaya bacaan semakin kemas, ataupun bahasa kita sekarang ni mantak kan, bacaan mantak. Tuan-puan pun impikan bacaan yang baik kan. Bukanlah kata perfect, sempurna yang amat. Bukan kan, tapi nak bacaan yang baik. Sekurang-kurangnya sedap di telinga sendiri kan. Sedapnya di telinga sendiri. Okey, kemudian kalau anda daftar program ini, insyaAllah apa yang anda akan miliki adalah, sekejap saya besarkan sikit. Okey, apa yang anda semua akan miliki adalah tuan-puan akan dapat akses untuk 4 kelas yang saya nyatakan tadi. Kemudian rakaman juga disediakan untuk semua. Ada rakaman ni untuk semua. Jangan risau. Rakaman seumur hidup. Ya, rakaman seumur hidup. Untuk kelas-kelas tadi yang saya nyatakan tadi tu, tarikh-tarikh tu, surah-surah tu, semuanya ada rakaman. Kita sediakan rakaman. Nampak tak? Ada rakaman. Lepas tu ada juga nota yang kita berikan. Nota ni, dia sebenarnya kita guna Quran pun boleh, tak ada masalah. Tapi nota ni kita macam khaskan untuk surah ni tadi. Dan kita berikan dalam bentuk e-nota lah, PDF. Dalam file PDF. Jadi tuan-puan yang ada printer kat rumah boleh print sendiri. Tak pun boleh bawa ke kedai lah. Boleh bawa ke kedai. So kita dah siap. Kita buat setiap baris Quran tu kan. Ataupun ayat-ayat tu. Untuk surah-surah yang terlibat tadi tu. Kita dah jarak-jarakkan siap. Sebab kan kita nak buat bedah kan. Mudah sikit. Untuk kita conteng-conteng kat situ. Jadi itu tujuan lah. Kenapa kita adakan modul ringkas untuk kita punya program klinik bedah surah ini. So kalau tuan-puan join ni nanti program ni. Adalah dia punya nota ni. Okey, kemudian tuan-puan akan dimasukkan dalam satu grup. Grup apa? Grup inilah. Tuan-puan tahu kan ikon ni. Saya tak boleh nak sebut. Minta maaf. Kita akan masuk dalam satu grup support. Dan dalam grup tersebut, tuan-puan boleh tanya je apa-apa. Kalau ada apa-apa kemusykilan kan. Tak ada masalah. Dan akhir sekali, sebagai tanda penghargaan buat semua, kita sediakan e-sijil penyertaan. Bolehlah jadikan kenangan kan. Kenangan bulan puasa tahun 2025 ni.
kan, anda ikuti satu pengajian yang mungkin anda tak pernah lalui lagi pada tahun sebelum-sebelum ni kan. Okey, siapa yang akan bimbing anda? Alamak, ni macam malu pula nak cerita kan. Kalau orang lain cerita dia tak apa, tapi ni diri sendiri dia macam lawak sikit tuan-puan. Tapi tak apalah. Demi nak apa? Nak clearkan benda ni. So tuan-puan akan dibimbing oleh saya sendiri sebenarnya. Saya sendiri yang akan kendalikan untuk 4 pertemuan ini nanti. 4 pertemuan ini nanti tuan-puan akan bersama saya lah. Okey, insya-Allah. So sedikit ni tak ada apa pun, just latar belakang yang ringkas sahajalah, demi mendapatkan kepercayaan daripada semua kan. Tuan-puan mungkin ada yang tak kenal saya kan, macam mana saya punya background apa semua. Jadi inilah secara ringkas. Saya pun bukanlah orang-orang yang cerdik pandai sangat tuan-puan. Pembelajaran saya pun ala kadar je. Kita kata apa, boleh gitu je lah. So hasil daripada pembelajaran kita selama ni kan, saya bersama para masyayikh, bersama para guru, jadi saya kongsikan lah dalam kita punya slot klinik bedah tajwid ini, insya-Allah. Okey semua? Boleh? Ini pengenalan ringkas lah buat semua. Seterusnya, ni tak ada apa. Ini just sijil ngaji dululah, talaqi sanad dulu. Saya terus pergi pada ni boleh? Pada yuran dia kan. Tuan-puan mesti nak dengar yuran dia. Kan? Yuran dia berapa Ustaz? Jadi tuan-puan, yurannya jangan risau. Dia apa istilahnya, cekik. Cekik apa istilah tu? Harga, apa istilah tu yang ada cekik-cekik tu? Lupa pula cekik apa. Cekik tulang. Bukan. Tu cekik tulang. Dululah mak-mak kita selalu guna istilah tu kan. Harga cekik apa tak? Cekik darah. Cekik. Waalaikumsalam Puan Faizah. Terima kasih hadir. Baru datang ke? Kita dah habis dah ni. Saya nak penutup dah. Cekik darah, betul? InsyaAllah harganya berpatutan tuan-puan, standard lah dengan pengajian-pengajian kita. So untuk apa yang tuan-puan dapat ni nanti, yang semua yang tadi yang saya sebut-sebut tu, harga dia 120 sahaja. Bukan untuk satu surah tau. Maknanya sekali bayar ni sahaja untuk semua sekali yang tadi tu. Satu bayaran ni untuk semua sekali lah. Untuk semua pengajian tadi, dan semua yang diberikan rakamannya tu, notanya, sijil, semualah yang ini. Yang anda akan dapat ni kan, yang anda akan miliki ni tadi, adalah dengan bayaran RM120. Ni kira dah termasuk lah SST. Kan, kalau sebelum ni biasanya sebenarnya kita punya program ni dalam sekitar RM100 macam tu je untuk 4 kelas, selalu standard lah, standard. Jadi ni RM120 untuk 4 kelas. Sekali bayar, bukan bulan-bulan sekali bayar saja untuk semua slot kita ini. So esok dah mula dah. Betul, esok kita dah mula dah tuan-puan. 6 Mac. Okey. Esok petang lah. Seperti masa yang saya sebutkan tadi tu, pukul 2.30 sehingga 4.30. So 4.30 tu okey dah lah. Dah habis tu nanti tuan-puan dah boleh dah menggoreng ikan ke, kan? Nak masak itik ke, nak masak terpulang lah, nak masak apa kan? Saya tak pandai masak. Jadi tuan-puan dah boleh rancang dah. Kalau ikut program ni nanti, nak masak apa kan? Yang penting mari kelas dulu. Belajar dulu kejap. Habis kelas tu baru fikir pasal masak kan? Kenapa saya sebut masak? Ialah sebab majoritinya join program ni mak-mak kita. Kan? Kalau apa-apa ni ada juga join. Tapi tak tahulah, kadang dia mau pergi noreh ataupun pergi menebang pokok belakang rumah tu. Kan? Jadi begitulah tuan-puan. So RM120 untuk semua yang dinyatakan tadi. Kalau tuan-puan rasa harga ini berbaloi, bolehlah ikuti ataupun bolehlah buat pendaftaran. Sebab program ni esok. Jadi tuan-puan kena daftar cepat-cepat. Sebab kita nak uruskan ni lah, nak masuk grup, nak bagi nota. Kan tuan-puan pun mungkin nak print segera kan. Nanti esok dah tak sempat dah. Risaulah. Walaupun program kita tu petang, pagi tu sempat lagi lah kalau nak kejar ke kedai kan.
nak print apa semua. Tapi kalau dapat buat persediaan awal, lebih baik lah. Macam itu. So daftar hari ni, insyaAllah. Kita jumpa lah esok. Siapa yang rasa takut-takut kan, macam mana kelas ni, okey ke kalau ikut, tak apa, join dulu kan. Orang kata apa, untuk mereka sahabat-sahabat baru ni, dia macam takut-takut kan. Dia kira macam cuba nasib lah ni. Cuba nasib. Ikut dulu kan. Kalau tuan-puan rasa selesa belajar dengan belajar dengan kami kan di Izin Ngaji ni, ataupun senang kata tuan-puan selesa dengan cara penyampaian saya, alhamdulillah. Mungkin ada kesempatan boleh join lagi program-program yang ke depan kan. Kalau tuan-puan tanya macam mana cara saya bercakap ke apa, saya pun tak tahu nak gambarkan macam mana. Cuma macam tuan-puan tengok ni lah, yang tuan-puan dengar saya bercakap ni kan. Macam tu lah. Nak kata formal sangat pun tidak juga kan. Nak kata longgar sangat pun mungkin tak juga. Macam ni lah, santai-santai. Kenalah dengan tema kita di Izin Ngaji ni, easy ngaji kan. Kita cuba memudahkan. Mana yang rumit tu kita cuba mudah-mudahkan lah ya. Jadi itulah pendekatan yang kita cuba gunakan di Izin Ngaji ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, ayah-ayah boleh terimalah dengan cara penyampaian guru-guru di Izin Ngaji, terutamanya saya sendirilah kan, selaku speaker kan, orang yang mengelolakan program ini secara sepenuhnya. Alhamdulillah. InsyaAllah tidak mengecewakan banyak ilmu. Terima kasih Puan Faizah atas kita kata feedback lah kan, respon ataupun hasil mengikuti pengajian kita ni. Alhamdulillah. Okey semua. Ini yang pertama dan yang terakhir. Ada lagi yang terakhir. Ini adalah berkenaan dengan yang ni program, yang ni tak ada apa, just nak bagi tahu kita punya ni bukan seminar berbayar ke apa, tidak. Ini adalah pengajian yang tuan-puan boleh ikut secara tanpa bayaran lah, secara percum A. Petang ni insyaAllah tuan-puan, 5 Mac 2025 pukul 3 sehingga 4. Petang ni yang tadi tu esok, itu program tertutup. Yang ini adalah Usrah Ramadan bersama sahabat saya Encik Hilmi Raplis pada petang ini tuan-puan di TikTok ini. Okey, live TikTok ini insyaAllah pukul 3 sehingga 4. 3 sehingga 4 petang ya. 3 sehingga 4 petang. Tajuk yang akan dikongsikan oleh Encik Hilmi pada petang ini adalah doa Rasulullah sebelum dan selepas makan. Kena sangatlah dengan kita bulan Ramadan ni kan. Jadi tajuk ni akan dikongsikan oleh Encik Hilmi melalui rujukannya. Kitab apa? Siapa tahu? Boleh tak komen? Siapa tahu rujukan ataupun bahan yang digunakan dalam perkongsian Encik Hilmi kepada kita semua ni. Siapa tahu? Cuba komen kan. Boleh tak? Dan sebenarnya semalam kita dah mula dah. Kan? Semalam kita dah mulakan slot ni. Semalam tajuk apa? Kalau tuan-puan ingat boleh komen juga. Semalam kan siapa ikut? Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azizah. Jadi rujukan yang digunakan untuk perkongsian kita dalam slot Usrah Ramadan ini adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Mungkin tuan-puan biasa dengar kan, cuma mungkin juga tak kenal isi kan secara menyeluruh di dalam kitab tersebut. Jadi ambillah kesempatan ini untuk sama-sama kan kita mendengar apa yang bakal dikongsikan oleh Encik Hilmi dengan tajuk yang sebahagian tajuk lah yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah. Jelas tak info yang saya berikan ni tuan-puan? So untuk surah Ramadan ni petang ini kita punya slot ni lah pukul 3 sehingga 4 petang. Hanya 1 jam sahaja masa yang diperuntukkan. Tuan-puan sambil-sambil
tengah kupas bawang ke apa tu kan, bolehlah mendengar letak tepi je kan. Sebab ni bukan kelas formal masuk Zoom ke apa tak kan. Ini adalah yalah sharing. Tuan-puan boleh join, letak telefon tepi. Tak perlu nak buka kamera ke apa, tak ada kan. Host kita sahaja Encik Elmi je lah nanti akan menyantuni semua insya-Allah. Okey semua. Selesai info yang saya nak sampaikan. Jadi macam mana nak join program ni tadi, saya lupa nak sebut ya. Macam mana nak join program ni tadi? Saya nak share screen tak boleh sebab saya ada masalah kat iPad saya ni. Tak boleh nak share. Yang ni pun sebab daripada PC je. Siapa yang nak daftar, tuan-puan boleh pergi pada profil kita tuan-puan. Tuan-puan yang nak daftar boleh pergi pada profil Izzy Ngaji. Masuk profil Izzy Ngaji. Nanti tuan-puan tengok kat situ ada satu link tau. Ada satu link. Ataupun Cik Elmi boleh kita letak nombor ke? Saya tak ada lah. Boleh letak kat chat ke? Kita adjust lah bagi boleh. Kalau ada yang nak mudah kan, nak daftar, kita bagi nombor tim kita lah. Saya tak boleh nak share screen. Kalau tulis kat komen boleh ke? Okey, siapa yang ada nombor Cik Nazifah boleh berhubung dengan beliau terus lah. Tapi kepada sahabat-sahabat baru yang tak pernah lagi berhubung dengan tim Izzy Ngaji kan, dengan tim-tim pengurusan Izzy Ngaji, boleh ambil nombor. Itulah TikTok ni tak boleh sebut nombor telefon, dia marah benar. Macam mana kegayanya? Kejap ni tuan-puan. Tu. Nampak tak kat komen? 010 tu. Lepas tu yang bawah tu ada 866 dan bawah lagi sekali tu ada 0536. Boleh screenshot dulu. Ambil tu. Ini nombor Cik Nazifah. Okey, namanya Cik Nazifah. Boleh berhubunglah dengan beliau, tanyakan tentang program yang saya sebutkan tadi. Bagi tahu lah nak daftar ataupun nak dapat info kan, info lanjut tentang program ni. Kok ada yang tak clear ke apa. Jadi boleh terus berhubung dengan Cik Nazifah. Saya dah letak kat situ. Boleh nampak ya? Baik, Alhamdulillah. Jadi saya rasa itu sahaja. Tuan-puan jelas ke info yang saya cuba berikan ini? Saya minta maaf lah, lama pula ceritanya kan. Tuan-puan pun dah naik bosan dah. Jadi jomlah kita tutup dengan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami, apa yang terlupa ajarkanlah, yang tak diketahui rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Okey semua, saya undur diri dahulu. Minta maaf salah dan silap. Selamat meneruskan ibadah puasa dan selamat berbuka saya ucapkan bila dah tiba waktunya nanti. Itu saja, jumpa esok insyaAllah untuk mau ngaji kita pada jam 8.30 pagi seperti biasa. Doakan agar masalah teknikal yang dihadapi tadi tu dapat diselesaikan. Tadi masalahnya apa saya tak boleh nak share teks Al-Quran macam biasa yang selalu saya buat tu. Jadi doakanlah semoga esok semuanya baik-baik sahaja. Saya risau juga ni sebab nanti saat lagi ni ada kelas reform pula. Saat lagi saya ada kelas pukul 11 ni. Masalah ni nak kena settlekan dulu. Okay, kalau tidak nanyalah, tak boleh nak share screen. Dia ada problem kan. Baik, doakan ya. Dan petang ni jangan lupa bersama Encik Elmi untuk perkongsian tentang doa Rasulullah sebelum dan selepas makan ya. Perkongsian melalui kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada ini pada jam 3 sehingga 4 petang di TikTok Easy Ngaji ini. Baik. Dan untuk program kita ni, Klinik Bedah Surah yang saya nyatakan tadi, kita akan bermula esok insyaAllah untuk kelas yang pertama. Anda boleh buat pendaftaran bagi yang nak mendaftar dengan menekan nombor yang tertera ataupun nombor yang ada di ruangan chat tu. Ada 3 layer tu kan. Sekali lagi 010. Lepas tu kat bawah tu ada 866 dan bawah sekali tu ada 0536. Cuba scroll balik ke atas tengok. Ataupun tuan-puan screenshot dululah. Nanti boleh berhubung terus dengan namanya Cik Nazifah. Okay, Cik Nazifah. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua. Okay, berkat pada bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr. Moga Allah sampaikan juga kepada kita Lailatul Qadr kan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Salam Ramadan. Sama-sama. Terima kasih.